dengan lambatkan berjemaah. Qamat, azan, main sunat, dan terus iqamah ataupun qamat. Dua orang lah, jangan tunggu tiga kalau sembahyang lambat. Sembahyang awal waktu tu lebih afdal walaupun jemaah sedikit daripada ujung waktu walaupun ramai jemaah. Maksudnya dua lebih afdal daripada tiga. Tiga tu dah lewat. Soalan sekarang ni, Nabi pernah lambat datang solat subuh. Abdurrahman bin Auf menjadi imam, tinggal Nabi satu rakaat. Sahabat pun bimbang, mengapa tinggal Rasulullah ni? Nabi jangan bimbang, jangan takut, betul dah tu. Dan kali Nabi kata, kalau dah azan, dah qamat, dah sembahyang sunat, sembahyanglah, jangan tunggu-tunggu dalam satu waktu musafir. Soalan timbul, mengapa Nabi jadi gitu pula? Mengapa Nabi lambat? Ini dipanggil tashri', menjadi hukum. Tiap-tiap apa yang Nabi buat menjadi hukum. Tidak boleh kita pandang, Nabi pun lambat, jangan.